Pandan Dan timbangkan dia. Jom. Okey, ni struktur lopat tikam. Base sama tapi dia cair, nampak? Okey, sekarang kita buat lopat tikam ni punya base bawah ya, hijau. Okey, ni nampak? Dia cair je. Kita masuk dulu, lepas tu kita timbang dia. Dia rasa dia sama macam cendol lah. Yes. Kita sejuk, nanti kita baru buat dia punya layer atas warna. Okey. So kita akan letakkan second layer kita yang warna putih punya santan. So kita masukkan dia dulu, lepas tu baru kita akan timbangkan dia. Okey, dan dah siap dah ni. Mulut pun kita timbang. Okey. Alright, ngam. Ni 42, jalan. 45, jam. Inilah dia lopat tikam cendol warisan Ampang. Okey, ni dia geman dia. Kita try dia punya lopat tikam pula. Letak gula merah dia. Dia punya pulut ada masin-masin dia, berlemak sikit. And the whole combination is very good.